Salam sejahtera, nama saya Caroline anak perempuan Walter Andrew Salvadore dan hari ini saya ingin berkongsi tentang asal-usul tempat saya, iaitu Tanjung Minyak. Tanjung Minyak ni nama dia adalah nama taman saya sebenarnya. Jadi perkataan Tanjung itu sendiri merujuk kepada tanah yang menonjol ke arah laut atau sungai. Kawasan seperti ini biasanya menjadi lokasi penting kerana kedudukannya yang strategik untuk pelabuhan, perdagangan dan pengangkutan. Manakala minyak bermaksud bahan cecair likat yang tidak bercampur dengan air lah, sama ada berasal daripada tumbuhan, haiwan atau petroleum. Jadi gabungan kedua-dua nama iaitu Tanjung dan Minyak, Tanjung Minyak, kemungkinan besarlah merujuk kepada sebuah kawasan tanah yang menonjol dan pernah dikaitkan dengan aktiviti penyimpanan, penggunaan atau perdagangan minyak pada zaman dahulu. Ini menunjukkan bahawa tempat ini bukan sahaja mempunyai keunikan geografi tetapi juga peranan penting dalam aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Jadi ciri ini seiring dengan cara masyarakat Melayu lama menamakan sesuatu tempat, iaitu berdasarkan bentuk muka bumi, ciri semula jadi atau aktiviti ekonomi yang pernah berlaku dekat sesuatu kawasan tersebut. Jadi kesimpulannya, Tanjung Minyak bukan sekadar nama biasa tetapi mencerminkan sejarah dan identiti kawasan ini yang masih dikenang sehingga kini. Terima kasih.